Kita ada dekat hentian sebelah Lancang arah timur hari pertama ke Terengganu. Lambat lagi. Wah, view. Pakai kalau suruh lah keluar situ. Ya, betul. Tu easy pakai lah. Apa cantik dua-duanya. Ambil mainan nak main kat pantai nanti. Tak habis belon. Mana satu? Ambil mainan pantai. Mana satu? Cepatlah. Dia ni nak apa? Cepat. Jaga Dennis tu yang kakak. Mana satu ni ke apa? Ni. Ambil lebih lah. Ambil yang besar-besar tu. Jom. Ini satu lah. Sini. Ada sini. Dah turun bawah je. Tak ada apa lah je. Adik tu ambil. Dia ni nak apa? Cicak. Siap dia ni takut. Janganlah. Apa ni? Jatuh, angkat tu. Jom lah. Angkat. Kaki aku masuk pasir dah. Kaki aku masuk pasir dah. Banyak. Selamat banyak. Ada tergelau hanya. Apa main? Ya, gambar lama ni. Cepat gambar lama. Okey, satu. Sini, Dik. Ya, abah. 1, 2, 3. Ada sini. Zaz.
Ya. Ui, jelas ni air dia.
kambing. Jangan langgar. So bayar. Oh, rakam. Rakam itu abang rakam ni. Tahu kan bagi enjin nanti. Sini lah. Ayan. Hai. Oh, cantiknya. Oh. Dekat pantai ni ke? Tak kan? Tak boleh balik. Mana slipper dia? Ini mata ni, Mak. Tapi dah orang kata sikit dah sampai lah. Apa ni yang bagus ni? Kita boleh ni. Ini dah jiram musik, jiram ganas. Bila dik? Kalau dia tak nak main tak tutup. Nak main pasir. Tutup. Nak main pasir. Sesuai kat sini nak main. Panas. Adik. Sagi. Nanti kau nak kita masih lah beli benda yang panas tu. Kan? Nah. Apa main kat situ? Main pasir situ lah. Abang, aku nak main bola. Ya. Kau kau start juga. Apa? Ya. Yeah. Balon. Ay, awak rakam ni abang. Kenapa benar balik? Kamera dia cepat je benar. Dah dia nak Ni, buat adik. macam tu. Dengar?
Senangnya. Hari panas lah. Pukul 2.30 panas. Macam cerdik lah. Oh. Kejap. Bi tengok Bi, tengok dia ni sekali Bi. Apa nak cerdik? Oh? Makan stokin. Bagai. Lagi salam. Hai. Cik kulit kerang tu. Siapa nak? Siapa? Jom biarlah bila lagi nak main. Sini Bi, bawa Dennis tu. Mana esek kau? Kau letak mana? Letak kat parking tu esek dia. Biarlah. Kita pergi jauh. Tak ada jauh-jauh nak berapa jauh sana. Jauhnya clear. Pulang tak? Tak. Pulang tak kat situ? Abang takut nak pergi. Adik. Ya, jangan takut kat dia, biar dia bebas main. No. Ayan. Dah. Kulit kerang tu nanti kita cari lagi. Ada marah Dennis, okey? Dah. Dia dah buat kakak dia, nak perangai dia. Ayan. Anak ajar datang lagi. Cepat ambil, simpan. Kau rasuk ni, kau rasuk. Ayan. Good. Ayan. Kucing ni nak ambil burung. Ada hantu. Makanan elang boleh makan dia ah. Tahu lah dah ada dia nak ambil burung. Ini bukan elang, lelang ke? Kucing. Burung tu boleh apa? Kucing siapa ni? Dia main apa tu? Dia dulu bang. Dia korek lubang. Elina main dengan dia cepat. Cepat main dengan dia. Tapi jangan pegang bontot dia. Dia pegang bahu dia. Boleh, kepala dia boleh. Tapi hati-hati, dia gigit apa tak tahu. Jangan nangis. Takut tak payah. Tapi kan kejauhan. Tak payahlah. Nanti dia gigit nanti. Tengok tu burung elang, banyak burung elang.
Golang ke tu? Berhenti solat dekat masjid ni asar. Baru ada masa petang. Lepas ni solat maghrib masjid tu. Lepas tu kita orang makan kat sini lah. Tu pantai lah. Makan kat sini. Lepas ni, lepas azan ni terus solat maghrib lah. Makan dulu lah. Tadi kita makan dekat kedai depan tu. Okey, tadi kita solat asar pun dekat sini, maghrib pun dekat sini, isyak pun dekat sini. Lepas tu baru kita terbang tempat lain. Okey, selesa masjid ni. Bersih. Terima kasih. Lupa lagi dulu plastik. Boleh nak dulu. Potong kau. Ada. Ni kawasan dia. Pukul 8.10 pagi. Itu kolam budak situ. Tu tepi laut, tengok ayam, itik semua bebas lah. Oh lemak. Oh laju ayam atas sini Okey. Ada penjalan kaki, cantik lah tempat ni. Ayam. Ini dapat kat Dennis dia kejar ni. Tunggu dia bangun tidur ni. Oh, angsa ada. Angsa ke itik? Ni ayam apa lah?
Diorang nak bagi makan. Okey, cantik seni bina dia. Oh, ingat kat patung. Oh, ada dia orang bersihkan kolam. Oh. Kita orang tak ambil breakfast pagi ni sebab semalam kita orang dah barai sangat, letih sangat. Check in pun pukul 11 malam. So tak boleh jangka boleh bangun pagi macam hari ni. Tapi hari ni ngam-ngam bangun tadi. Bangun pagi, solat subuh kejap, tidur balik. Tapi boleh bangun pukul 7. Esok baru kita ambil breakfast. Ini kolam. Wah, seronok ah. Ni adik dia bangun tidur dia seronok ah mandi. Cantik tempat dia ni. Kan kalau nak buat family day pun okey je. Boleh lah. Tengah tempat tu orang buat family day dia, kawasan tak pasal kecil-kecil sikit kan. Jadi boleh lah. Kalau kilang-kilang nak buat family day ke apa kan, besar tempat dia. Kolam. Oh, ni Dennis boleh mandi sini lah. Okey lah tempat dia ni. Ini kakak seronok lah mandi ni. Kakak Irina ni. Ya. Ni lah bilik-bilik yang viral lah, yang rebutan orang lah. Aku nak booking bilik ni tapi bilik ni penuh. Aku pun jenis booking last minute kan. Aku walk in je. Aku booking Agoda pun semalam pun masuk check in pukul 10 lebih dekat pukul 11 malam. Aku book Agoda pun pukul lepas ni waktu solat maghrib tu. Maghrib baru booking book. Sebab memang percutian kali ni kita orang terjah je, DIY je.
Okay, ni pantai dia lah. Ni pantai dia. Oh, cantik lah. Pantai dia pun bersih, okey. Tapi aku suka pantai semalam lagi aku pergi. Pantai semalam tu memang cantik, tapi bahaya untuk mandi. Pasal dia punya apa? Dia curam. Dia curam. Dia punya pesisir pantai tu dia curam. Bahaya. Tapi view dia memang on top lah. Okey je kolam dia, tengok. Apa tengah bersihkan kolam. Sebab ada yang review kat TikTok kata tak bersih lah apa kan. Okey je. Dekat Agoda pun okey je review dia. Ni bilik ni viral lah. Sebab dia view dia kolam, pantai. Tengok gaya macam ada bilik kosong tu. Boleh lah. Ni kena hati-hati lah yang bawa anak tu. Takut dia orang lompat berenang ikan nanti. Ini Pulau Arnab. Aku tak nampak Arnab bebas pagi ni. Semalam masa aku tidur dalam bilik tu, tengok Arnab bebas dekat luar hotel-hotel ni berkeliaran. Ni tak nampak lagi aku. Dia orang nyorok mana tau. Rasanya dia orang tidur ke kan, sebab malam-malam dia orang merayap. Bebas Arnab ni. Tu ada apa? Tu ada ni apa, kambing. Baru jumpa seekor Arnab nyorok kat sini. Dia menyorok kat sini . Mana lagi ada banyak. Sini kambing. Ni kambing lah. Okey, jangan beri makanan luar kepada kambing. Macam McD ke, KFC ke, Starbucks ke, janganlah bagi tak digalakkan lah. Tengok dia orang bebas macam tu je Arnab. Tu kat kereta lagi. Kat kereta ada. Tepi kereta ada 2 ekor. Okey Arnab dia. Okey, ini untuk pagi ni punya
Tak kenyang lagi tak tahulah. Oh, view dia. Ke mana? Sana pergi sana. Sini. Tu kolam kanak-kanak sana, jom. Jom pergi sana, jom. Nama dia tak tahu tu ke? Akan nak pakai cepat dia. Dan kantau tu ada benda tu. Kantau! Yes, macam tu, yes. Ah, ni Denny punya. Ah, Denny punya. Mana? Erina. Erina. Abah panggil. Okey, cepat panjat, cepat. Okey, gelosor. Ya. Wah. Abah ada. Gelosor hebat. Abah ada hebat. Gelosor hebat. Kan Abah ada. Dah. Buat lain. Boleh, pandai-pandai lah. Jangan lah. Alah, tak kena dia pun. Dia bawa, Halang dengan badan kau. Laju. Tak nak. Kakak jangan buat macam tu. Irina. Saya pesan ke Irina, hati-hati dia takut lemas nanti apa. Ya, mana dia?
menuju ke pantai. Pergi wash dulu. Dia nak mandi kolam dewasa. Pergilah. Dengar ada kawan dah kan? Sini ni apa private beach. Orang luar tak boleh, yang mana nak sini je sini. Tapi air tak cukup. Cantik kapal tak ada pun. Syok buat family day sini syok Handsome boy mandi kolam je kerja dia. Cerita. Pergi pantau dah. Tengok dia ni drive Tengok kau kakak dia. mana kakak. Tu kakak dah tengok adik kamu. Kakak, tengok sekali adik. Tak apa, itu budak punya belah mana. Adik, jangan masuk sini tau. Tak situ, tak je. Oi, dia orang bergambar, nampak tu. Bergambar. Ui, angin boleh tahan angin sini Ayam. Ayam bermacam ayam. Merpati sejoli. Arnab ada sini. Itik ada sini. Okey, tempat dia walaupun macam ni tak ada bau apa pun tak ada. Yalah tepi pantai kan, angin kuat. Ni ayam, geng-geng ayam. Yalah ayam lah, takkan korang tak kenal ni ayam kan. Okey. Kambing biri-biri, rusa ada situ. Rusa ada. Kambing biri-biri ada. Tu dia orang bergambar tepi tu. Ya, kursi ada. Kalau nak healing boleh. Nak healing okey ya. Ni bela buaya ke apa ni? Adik. Bela buaya ke tu dalam tu? Syok tak sini adik? Syok tak? Kan? Ada laut, ada tempat mandi kan? Tengok abang ni, abang kan rakam tengok ni. Cakap kat kamera. Syok ke tak? Tapi ada buka aiskrim. Resort. Jom kat bawah. Wih, beranginnya. Beranginnya. Atas sikit. Wih, dia orang. Adik sini adik.
jual berani. Apa tak gambar kan ni boleh? Tengok gambar. Dapat. Tengok gambar cepat. Adik. Okey. Jom tengok laut jom. Putih. Tengok tu angin syoknya. Cantik tak adik? Nanti kita ajak Opa sini nak? Opa, Nenek Ina, Nenek Kila. Nenek Ina, Tok Ma, semua lah. Abang Hakim lagi, Kakak Echa. Kak Echa, Abang. Tuan Mama tu. Jatuh dik. Apa bang? Oh senang lah, ada boleh guna tu minum. Ambil kat sini je, petik sini. Dekat atas. Oh yang atas tu. Okey. Nak minum tak? Rasa dia manis je? Kurang sikit. Kurang sikit lah. Sebab dekat dengan pantai. Tak apa. Saya seronok tengok je. Masih ya? Oh baik lah flower. Under quarantine nampak tu. Oi. Ni baru beranak tu, jangan kacau. meningkat kepada 8 hingga 1%. Dan pertumbuhan dunia dari 1.00 meningkat kepada 8.10 sangat kepada 22 pertumbuhan. Jadi mungkin di akhir persaingan mungkinlah ada drama air mati. Apa tu? Kura-kura. Apa tu? Kura-kura ke? Kura-kura. Sedap ke?
Rabbit. Gangster tu. Ya, gangster. Muka je gangster. Apa tu apa? Ayam. Ayam ni. Sisi. Itu bukanlah. Ayam tu ayam rainbow. Kita nak dia ke? Kita tengok bilik kita dari luar. Ni bilik kita. Ni bilik kita. Kita dapat view. Sini view kita. Jom. Tadi again lah. Bagi sana. Okay, jalan. Jom adik, kita pergi balik bilik. Jom. Dah puas makan aiskrim dah. Jom. Kita masuk bilik, tidur dulu. Petang nanti kita jalan. Okey? Tunggu abah. Kita tengok kuda. Jangan tengok takut adik kuda ke apa ke. Oh tak ada, bersih. Kuda. Panggil dia, kuda. Ada sampah lagi kan? Dia datang tak? Kuda. Suruh tangan. Dia datang tak? Dia nak makan tu, dia lapar, dia makan rumput dekat luar. Tapi jangan dekat sangat, nanti dia gigit kepala adik. Okey tak? Nampak tak? Dia makan rumput kat luar tu. Dia lapar kan? Nampak habis kan? Mm-mm. Nampak habis lah. Besar tak kuda? Besar kan? Ha. Kenapa mata dia macam tu kan? Dia tengok adik lah. Besar tak? Takut. Ha. Takut mata dia. Mata dia besar. Mata dia asyik Dia makan apa tu? Mata dia Oh, asyik dia nak daun. Mata dia. Jangan dia, jangan acah-acah. Takut. Jangan acah-acah, berani adik. Kau tahu kuda tu besar mana kuda tu. Nak dia suruh bagi dia makan. Masalah tak ada jual makanan. Kalau tak bagi dah. Ush. Papan ni pun dah lembik dia dah. Dia tolak. Kuda. Okey. Dah lah, jom balik adik. Dia nak tengok lagi. Okey, nak tengok lagi, tengok perlahan-lahan. Jangan dekat sangat. Dia ada lalat. Dia tak sakit. Dia tak sakit ke?
Mana dia orang tak keluar-keluar lagi daripada masjid. Tunggu dia orang lah. Sekejap. Tu ada dia orang. Dia orang tepi tu. Dennis. Dennis dah solat ke? Ayang, dah solat ke? Mana mama? Mana kakak? Mana mama? Mana kakak? Jom. Jalan. Jom pergi kereta panas. Rehat kat situ. Mama, kakak. Hehehe. Okey. Ada ikan kecil-kecil. Tak ronda-ronda kawasan situ tak? Okey. Ronda lah sampai belakang sana. Sama lah, abang dah ronda dah rakam dah. Oi, Banyak apa mak? Sekejap. Sini. Kita orang nak balik dah. Tidur satu malam saja. Tidur satu malam saja selepas check out Bidong View Resort. Kita orang check out dekat City Plaza Hotel Shoot. Okey, hotel dia okey. Okey, hotel dia okey. Cuma tak sempat nak record lah. Sebab apa, record dekat apa handset, dekat TikTok je. Okey, hotel dia okey. Bersih, air laju, aircon sejuk, bersih lah, tilam semua okey lah. Sekarang pukul 12 dah, check out lah. Hai Dennis. Buat apa tu? Mana jumpa ni ke buku? Tengah-tengah tu lah tu buka. Oh ni, tengah ni. Ni kejuatan yang buka tu You. Aduh, pinjam. Aduh, pinjam tak boleh. Bisa.
Nanti abang buat, nanti abang buat. Makan lah. Jom, 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 jom. Jom, jom. Jom, 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 jom. 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 Lari jap mak dia. Bapa tolong. Beli lah air teh ais ke sirap ke dahaganya. Tolong. Kejap, kejap, kejap. Ada apa tolong? Kakak, tolong kakak. Tolong Irina. Kami sekarang berada dekat Teluk, pantai Teluk Ketapang. Rasanya lah kami berehat jap. Tadi dah pergi pasar Kepayang berpeluh-peluh. Duduk sini berangin je. Kita tengok si Irina main layang-layang untuk pertama kali dalam hidup dia. Macam mana? Bapa tolong. Tak apa, okey je. Okey je. Ya aku tu. Tak apa. Ramai-ramai main dekat sini. Ha? Ada lagi ke boleh ke kami? Boleh nak terbang tinggi-tinggi ke? Nak terbang tinggi? Jom kita buat nak. Jom. Jom. Macam mana cerita kat abang? Okey tak main layang? Best tak? Best tapi yang tu putus. Tak putus. Dia terbang dia elok. Tengok semua orang main elok. Nampak tak semua orang main? Angin kuat. Adik punya tu layang-layang princess kan? Tapi cantik kan? Cantik lah. Adik kan perempuan, mestilah pilih cantik. Tapi yang cantik Koromi. Koromi mana ada? Koromi. Dengan Rumi. Ya. Rumi lagi cantik. Ni ke? Ni bukan Rumi ni. Ni princess. Okey lah tu. Tapi princess ada warna pink. Okey lah tu. Ada suka warna purple. Tak apalah. Okey je kan. Orang tu ada warna purple. Tuan mama datang. Punya. Ya. Abah, Abah, tolong. Okey je, biarlah dia rehat situ. Tinggi ada punya. Orang tu. Abah. Aduh.
bos. Singgang Budu. Yep. 1, 2. Biasa kalau kita saya kena jalan ni. Tapi yang ini Wah, asam dia banyak juga. Okay. Kita berada dekat R Gambang rasanya. Nak solat asar. Lepas tu sekali maghrib lah. Dah petang lah ni. Erina teman abah, okey? Ni surau ni lah. Jom masuk lah. Jadi kita balik okey. Balik rumah kita, okey. Abang nak kerja dah, okey. Hotel tak ada hotel dah, okey. Kita dah tidur hotel dah, banyak dah kan. Ada kolam, ada permainan golonso kan. Kita balik pula, okey.
kita jumpa kawan-kawan, jumpa Suci, jumpa Aileen. Okey. Okey, nanti abang cuti kita jalan-jalan lagi, okey? Tak dengar cakap kuat sikit. Kura-kura yang kecil tu. Apa? Yang besar kita nak bagi kura-kura. Okey. Yang abang beli, yang mau beli tu. Okey. Ada yang bagi kura-kura kat kawan-kawan adik? Okey.